Kalau you dah tahu macam ini, you jugalah salah kerana you lah yang susah payah berkempen sampai dia jadi Perdana Menteri. Orang selalu tanya saya lah kebelakangan ini kan, bila sebenarnya saya perasan ada fault line dalam beberapa perkara yang bersabit dengan Datuk Seri Anwar ni. Dari segi karakter dia, dari segi keputusan dia kan. Sebab dia berkisar kepada soalan yang selalu dimainkan lah. Oh, hanya bila kamu kalah, maka kamu buat bising. Kalau kamu menang, kamu buat diam kan. Dan sudah tentulah sebenarnya saya dan juga rakan-rakan yang lain memang sebenarnya ada banyak perbezaan pendapat, dan perbezaan pendapat itu sudah tentu sebahagian puncanya ialah kerana tindakan ataupun cara ataupun gaya kepimpinan Datuk Seri Anwar kan. Jadi maksudnya saya memang telah sedia maklum dari satu masa ke satu masa, contohnya kecenderungan Datuk Seri Anwar melindungi orang-orang tertentu. Contohnya kecenderungan Datuk Seri Anwar yang sukakan orang di sekelilingnya yang yes man, yang tidak berbeza pandangan dengan dia kan. Tapi nak kaitkan dengan soal surut tunjuk sebab ni kan, orang tanya, dah kalau YB dah tahu daripada awal, kenapa YB tak bersuara pada ketika itu? Baik, mana yang kita nampak dan telah pun berlaku. Contohnya dalam kes saya kan, contohnya hubungan Datuk Seri Anwar dengan Farhaj yang telah berlaku seawal 2019 kan. Memang saya telah tegur secara terbuka, saya telah tulis surat panjang, saya telah nyatakan sesuatu yang bagi dia kasar lah kerana ditegur begitu kan. Memang kita tegur. Tetapi soal dia jadi Perdana Menteri, benda tu tak berlaku lagi. Jadi kita sebenarnya tahun 2019, tahun 2015, tahun 2020 kan, walaupun ada kelemahan di peringkat Datuk Seri Anwar kan, adalah tidak adil untuk saya menghukum dia bagaimana dia akan berkelakuan sebagai seorang Perdana Menteri kerana dia belum jadi Perdana Menteri. Hanya bila dia dah jadi Perdana Menteri, barulah kita nampak sesuatu perkara. Ada yang baik dan ada yang tak baik kan. Dan yang tak baik itu memang selepas ia telah berlaku, contohnya hubungan yang berterusan dengan Farhaj contohnya kan, memang kita tegur, dan hasil teguran yang di dalam itulah menyebabkan dia jadi macam sekarang. Jadi bila dah tak boleh diselesaikan secara dalaman, maka satu-satunya pilihan yang saya ada ialah untuk saya keluar dan bersuara daripada luar seperti sekarang lah. Tapi maksudnya hukum dan juga adab yang sama yang kami telah gunakan dalam menilai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita tak boleh menghukum dia berdasarkan perkara-perkara yang kita rasa. Kecuali perkara itu telah berlaku, kita bagi teguran. Kalau dia terima, alhamdulillah, kita teruskan kan. Tapi untuk menghukum dia, sebab ada orang selalu tanya ni, kalau you dah tahu macam ini, you jugalah salah kerana you lah yang susah payah berkempen sampai dia jadi Perdana Menteri. Kalau you tak kempen, tak adalah dia jadi Perdana Menteri. Tapi masa itu dia belum ada kuasa. Sebab itu orang kata, nak kenal seseorang itu, bagi dia kuasa, dan you boleh nampak kan. Jadi kalau kami ada adab itu dengan Datuk Seri Anwar, kita tak hukum dia sebelum dia dapat kuasa. Hanya selepas sesuatu itu berlaku, maka setelah kami bagi teguran, bagi pandangan kan. Dan kalau orang tanya contohnya, kenapa baru sekarang kan? Kerana semasa sebelum dia jadi Perdana Menteri, kita tak boleh nak hukum dia selagi sebelum ia berlaku. Semasa dalam kerajaan pun, pada peringkat awal, bila kita bagi pandangan, kita berharap dia dengar contohnya kan. Jadi saya gunakan 2-3 garis ukur. Bagi saya,
kalau kita ada seorang pemimpin yang kita berkhidmat dan bekerja dengan pemimpin itu kan, selagi kita boleh memberi nasihat, selagi kita boleh mempengaruhi keputusan-keputusannya, ataupun selagi kita boleh mempertahankan beliau dengan rakyat, maka kita patut cuba sedaya upaya. Yang itu yang garis ukur yang saya gunakan sebelum dia jadi Perdana Menteri dan 2 tahun dia jadi Perdana Menteri kan. Tapi bila berlaku pemilihan PKR dan kita boleh nampak sendiri bagaimana proses peraturan itu dia jadi adu domba sebenarnya. Maksudnya peraturan itu prosesnya ditulis semata-mata untuk menghalalkan matlamat yang mereka nak. Dia tak ada lah soal semangat dia mesti berlaku adil, dia mesti menjamin hak. Tak ada dah semua ni. Dia konsep yang sama macam inilah. Kalau aku nak berlaku macam ini, sebab aku ada kuasa, aku corner aku macam mana pun, walaupun benda itu tak boleh diterima oleh orang, walaupun dia tak masuk akal, maka kamu terima sajalah kerana aku kuat, engkau lemah. Aku berkuasa, engkau tak ada kuasa. Kan? Jadi bila sampai ke peringkat itu dan wajah-wajah itu nampak semasa ke arah pemilihan parti lah. Soal politik wang kan, dan yang ini kalau saya sebut sebelum ini orang tak percaya. Tapi bila setiausaha politik kanan Perdana Menteri sendiri yang dituduh menerima rasuah, dan di dalam kalangan pemimpin PKR itu mereka sedia maklum lah yang di bawah itu betapa lajunya sekumpulan mereka ini bab-bab begini. Jadi saya rasa itu secara sendiri membuktikan lah apa yang kami nampak. Bila berlaku keputusan, sistem itu tak masuk akal. Sampai nak tunggu keputusan, katanya sistem cloud ini tekan saja keluar. Tapi sampai ada yang 12 jam, ada yang 1 hari, kemudian ada kaki tangan ibu pejabat yang terkantoi beritahu kami boleh tengok keputusan sepanjang masa masuk semua tu. Kita semua tahulah kan. Dan dia menghasilkan keputusan yang tak masuk akal. Jadi bila perkara ini dibawa kepada Datuk Seri Anwar sehingga pada MPP kan, kita tak dapat jawapan. Yang kita dapat hanyalah maki hamun. Jadi kita tahu sama juga seperti yang sedang berlaku dengan Tan Sri Azam Baki ini, apabila satu soalan yang mudah yang bertanya mengenai ketelusan, apabila jawapan itu tidak diberikan dan dia menjadi kasar dan defensif, kita tahu ada sesuatu yang hendak disembunyikan. Dan bila dah sampai ke peringkat itu, kita sampai ke peringkat yang seterusnya, iaitu kita minta supaya perkara ini diaudit secara telus. Buka peti undi elektronik itu untuk mengesahkan kalau ada orang undi macam ini, dia keluar macam itu. Kerana dia dah sampai ke peringkat yang anggota-anggota, dia dah mula simpan rekod siapa dia undi. Dan kemudian dijumlahkan. Dan bila dijumlahkan, keputusan itu tak sama dengan keputusan yang diumumkan. Dia terbalik, kucak-kacir semua kan. Dan apabila Datuk Seri Anwar berkeras sampai ke sudah, tak nak buka. Dan jadi kalau kita lah kan, kita masuk pilihan raya umum, bila kita mengundi, orang nak kutuk SPR ke sebelum ini kan, kita kata ada penipuan, tapi SPR pun dia membenarkan wakil calon tu tengok undi tu satu persatu tahu kan. Kalau bergaduh sedikit pun pasal yang ini nak ditolak ke tak nak ditolak. Mana ada pengundian dalam dunia ini yang kita undi, kita tak tahu apa yang masuk kat situ. Dan kita tak ada recourse, langsung tak ada jalan untuk kita tengok betul atau tidak keputusan yang dikeluar tu tally dengan apa yang kita undi kan. Jadi bila semua ini telah berlaku, maksudnya dia menunjukkan bahawa semua peraturan, semua prosesnya, semua helah telah digunakan supaya matlamat itu menghalalkan cara. Jadi dia dah sampai ke peringkat yang bukan sahaja kita tak boleh bagi nasihat, bukan sahaja kita tak boleh mempengaruhi Datuk Seri Anwar,
kita pun dah tak boleh pertahankan Datuk Seri Anwar dengan anggota-anggota PKR di dalam parti masa itu. Kerana ramai yang terlibat kan, dan bila ada ratusan aduan yang dibuat tak berjawab. Maksudnya sampai ke sudah mereka merasakan oleh kerana kami ada kuasa, maka kami berhak untuk tidak melayan kamu. Bayangkan kalau kita ada kerajaan yang macam itu. Jadi di peringkat saya kan, bila kita dah nampak semua ini, kalau itu pembawaannya di dalam parti dan mereka yang menguruskan PKR sekarang ini jugalah orang yang mengemudi kerajaan, ada yang jadi Perdana Menteri, ada yang jadi menteri, semua kan. Maka kalau sikap yang sama itu digunakan di dalam kerajaan, dia adalah sangat berbahaya. Kerana kalau anggota parti pun dikira sebagai kamu tidak ada hak, kami nak macam mana kami nak, persetankan soal peraturan hak kamu, fair play, semua ni tak penting. Kalau ada penipuan pun tak apalah kan. Jadi kalau itu sikap dan mentalitinya dan dibawa ke dalam kerajaan, rakyat ni lagi mudahlah untuk dipersetankan. Kerana rakyat ni ada puluh-puluh juta, berapa kerat sangat yang boleh bersuara dengan kerajaan kan. Jadi semua itu kita lalui satu persatu setelah ia berlaku. Saya tak ada buat sebarang kritikan sebelum ia berlaku tau. Setelah ia berlaku. Sama juga kritikan antara yang pertama saya buat ialah mengenai pelantikan Ketua Hakim Negara. Kritikan itu saya buat setelah minit mesyuarat Suruhanjaya pelantikan kehakiman bocor. Dan memang jelas ada isu besar kan.